Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang. Welcome back to our channel. Ashraf, Fatihah dan Fawaz. Mana Fawaz? Ni. Wahai cinta, beri pertanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah. Okey, jadi hari ni kita orang akan pergi ke food hunting. Tak adalah food hunting sangat pun. Kita akan pergi ke satu kedai yang kita orang selalu pergi, yang kerap pergi. Kadang-kadang minum petang, kadang-kadang makan malam. Dan hari ni kita nak try minum petang di sini. Kita nak try pekena dia punya roti canai dan juga mungkin teh tarik. Jadi apa nama kedai dia? Nantikan. Bye bye. Jadi geng, hari ni kita akan sama-sama minum petang di apa nama kedai dia? Kedai dia adalah Berana Cafe. Macam makan apa? Cuma makan apa? Okay, jadi kita akan makan roti canai sebentar saja lagi. Kita akan try cuba roti canai, roti kosong. Barakam kan? What? Roti kosong dulu. Roti kosong dulu. Dia sama abang kacak. Saya saja bang. Kita makan roti telur kosong dulu. Dengan teh tarik. Air kosong. Jadi maksudnya Itu tak payah lah. Kau nak makan apa? Air kosong dah ada dah. asasnya kita datang masjid sebab dalam ayat yang Dah tu je? kita sebutkan tadi pun asasnya Message. bukan masjid dan mereka beriman. Jadi Terus. Berpeluh kau. Berpeluh dia ambil order. Cakap kena rakam berpeluh terus je. Tak senang duduk. Tak biasa dah ambil ke dalam bubur garam. Jadi dia ambil. Tengah-tengah jusah. Padahal ya sebelum ni je. Ambil biasa-biasa lah. Siap botol-botolkan rambut lagi. Belia berada tadi siapkan. Ambil order beritahu, bang rakam bang terus dia betul-betulkan rambut. Betulkan rambut. Betul bawa-bawa usik Fawaz. Cover Macam tu lah kot kita kan. Kalau pantang kena rakam gerakan, mulalah berlagak seperti berlagak handsome. Apa ya apa? So ini teh tarik dan air kosong. Teh tarik dan air kosong. Jadi saya makan apa? Saya semestinya akan pekena teh tarik. Saya cuba dulu Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Boleh try. ada sesuatu Yusof. rancangan nak pindah masjid baru. Ini harus kita bikin. Masjid tu paling kurang. A few minutes later. Jadi makanan kita sudah pun sampai. Tadi kita ada roti telur dan juga roti kosong dua. Jadi anda boleh nikmati makanan kita sebentar sahaja. Kan dah sampai dah. Kita lagi saya tunjuk dia punya rotinya. Jadi inilah dia roti telur bersama teh tarik. Dan juga isteri saya makan apa? Roti kosong. Dua ketui roti kosong dan juga air kosong. Sebab isteri saya cut sugar.
Kak suka kot. Tapi roti canai 2. Kak suka tapi roti canai 2. Saya roti telur dan teh tarik. Dan Fawaz makan apa? Makan roti gardenia. Makan roti gardenia. Okey. Macam mana bagi coklat? Sikit pun. Okey. Jadi kami nak menikmati makanan terlebih dahulu. Enjoy. Jatuh cinta memang manis. Oh, dah makan ke? Dah habis makan ke? Dah habis makan dah? Okay guys, saya bersama Yusof Fawaz. Yusof Fawaz. Jadi kedai ni adalah antara kedai yang kita orang agak selalu pergi. Kadang-kadang kalau nak makan malam ke, kita akan lepak sini. Dan saya boleh katakan makanan dia agak sedap. Portion dia pun banyak. Dan dia ada beberapa cawangan. Apabila beberapa cawangan di Beranang. Nama dia kedai Arhish Beranang kan. Ada beberapa cawangan. Jadi mungkin tuan-tuan boleh singgah juga di kedai-kedai ni, insya-Allah. Sangat sedap dan sangat terbaik. Ni saya dah pun selesai makan. Saya dah sudah makan. Bos saya pun sudah makan. Masih lagi mengunyah. Macam mana perasaan ni Pak makan roti canai ni petang-petang? Yuhuu! Kenyang, alhamdulillah. Kenyang. Dah kenyang. Dah kenyang. Terbaik. Inilah lebih kurang suasana kedainya di waktu siang. Jadi siapa yang nak singgah, dia boleh singgah Arhish Beranang. Boleh search di Arhish Beranang. Dan memang sangat menarik lah. Kita approve lah, kita approve. Fawaz, sedikit nasihat. Jadi kita tak lama lagi kita akan memasuki pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita pertingkatkan amal kita. Sama-sama kita perbaiki mana yang perlu diperbaiki supaya kita menjalani sepanjang bulan Ramadan kita ni dengan penuh kegembiraan dan kita akan mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Roti sikit je. Cedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandailah. Amin. Amin cina. Amin. Amin cina amin. Pandailah Fawaz. Tepuk tangan. Yusof pandai tepuk tangan. Dah mandi ya? Sila itu awak. Asalkan ada kawan, akak ni tak kisah. Nak harapkan akak ada seorang. Memang tak lah. Akak ni bukan yang berjalan. Okay guys, jadi saya rasa setakat itu saja video kali ini. Dan saya boleh katakan makanan dia sangat terbaik. Roti canai dia sedap, kuah pun sedap. Jadi pada sesiapa yang bekal makan boleh di kedai ini. Untuk makluman, ini bukan paid review tak ada, ini saja-saja kita buat vlog ringkas makan petang bersama keluarga kecil saya, Yusof Fawaz, dan juga isteri tercinta. Di bad mood kot. Tapi tak apa, jadi sekian itu saja. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang dan video lain, insya-Allah akan lebih banyak lagi perkongsian, akan lebih
lebih banyak sharing daripada kami bertiga. Jumpa lagi. Assalamualaikum.